Okay guys, video kali ni saya nak kongsi dekat korang 3 cara untuk korang buat duit guna aplikasi tanpa perlu modal. Maksudnya korang boleh tebus banyak kali dan tanpa perlu bayar balik. Tapi sebelum tu, dekat dalam video kali ni ada reload pin yang saya nak bagi dekat korang juga. Nanti saya letak reload pin tu di kiriman. Keren apa mana ni ke? gitu guys. Okay, itu ulang balik. Reload pin nanti saya letak dekat kiri ataupun kanan video ni. Ada 8 reload pin. Reload pin 50 sen, RM1 dengan RM5. Nanti korang reload, okay? Kalau dapat tolong komen dekat bawah video. Sebelum tu saya nak tunjuk dulu bukti pembayaran dari aplikasi yang saya main ataupun feedback yang saya dapat daripada korang. Okay, yang ini saya dapat pembayaran RM50 dekat dalam website survey. Kalau korang nak try, nanti boleh tengok dekat channel saya, buat duit tanpa modal channel. Lepas tu yang ini pula saya dapat feedback, ada yang share dekat saya, dia dapat claim RM10 dekat dalam website LivePoint dengan aplikasi Vodus. Semalam dia hantar feedback dekat saya. Yang ini dia punya voucher pin yang dia dapat. Okey, yang ini pula siapa yang terlepas money pocket bulan lepas, korang boleh dapatkan money pocket bulan ni. Untuk money pocket bulan 6 kita akan bagi hujung bulan macam biasa. Cuma hari tu punya money pocket bulan 5 kita bagi tengah malam sebab saya busy guys. Saya bagi dalam pukul 1 lebih. So kalau korang nak dapatkan money pocket ataupun duit percuma, korang kena join dekat dalam grup WhatsApp saya. Dekat mana nak dapatkan link grup, korang boleh tengok dekat description video. Saya ada sediakan 4 grup untuk korang join. Grup pertama, kedua, ketiga dengan keempat. Kalau grup 1, 2, 3 dah penuh, korang masuk grup yang keempat. So 3 aplikasi yang saya nak kongsi dekat korang hari ni, total semua yang saya dah claim dari awal saya main sampai sekarang lebih RM1,000. Tapi RM1,000 tu bukan dapat dalam masa sebulan ataupun 2 bulan. Yang itu semua total duit yang saya dah claim. Ada yang saya main dari tahun 2022 dan ada yang saya main dari tahun 2024. Aplikasi yang pertama, korang boleh klik link dekat bawah video. Nama aplikasi ni M-Reward. Cara nak buat duit dekat dalam aplikasi ni, korang kena kumpulkan coin. Dan yang paling bestnya, kalau korang yang tak pernah lagi download aplikasi ni, korang boleh try main, lepas tu korang try withdraw duit. Yang ini guys, nanti dekat atas ni, dekat tempat redeem ni, dia ada reward 50%. Kalau korang yang tak pernah lagi download aplikasi ni, korang try download, lepas tu korang main kejap je, tak sampai 1 hari korang main, korang try withdraw 50%. Kalau dapat, kalau berjaya korang dapatkan duit tu, korang bagi tahu saya, hantar feedback dekat saya. So 3 aplikasi yang saya nak kongsi dekat korang hari ni, cara nak guna dia sama, tak ada yang beza. Aplikasi yang pertama nama dia M-Reward, aplikasi yang kedua nama dia M-Paisa, aplikasi yang ketiga nama dia RP Reward. 3 apps ni nanti saya letak link dekat bawah video. So cara nak dapatkan duit dekat dalam 3 aplikasi ni, korang kena ada coin. Macam saya bagi tahu tadi, kalau korang yang tak pernah guna, korang boleh try main. Korang main kejap je, tak payah sampai 24 jam pun. Korang main 2-3 jam macam tu pun dah cukup. Lepas tu korang klik dekat bahagian reward ni, korang pilih reward 5%. Nanti korang try withdraw. Cara nak withdraw duit masuk ke dalam TNG, korang kena masukkan nombor telefon korang. Nombor telefon yang korang daftar dengan Touch and Go, bukan nombor Duit Now. Cara nak isi nombor telefon, 6 tak perlu letak dekat depan. Contoh macam ni, 0175810918. Lepas korang withdraw, korang tunggu dalam tempoh 24 ke 48 jam. Selalunya duit korang akan proses dalam tempoh waktu macam tu. Tapi kalau korang claim hari Jumaat, Sabtu dengan Ahad, diorang tak ada buat payment. Jadi duit korang akan masuk hari Isnin guys. So macam mana nak dapatkan point? Yang pertama, korang klik dekat bahagian Playtime Game. Lepas tu nanti dekat sini dah ada keluar jenis-jenis aplikasi yang korang kena download. Kalau macam saya punya tak ada lah contoh saya nak bagi kan. Sekejap kita tengok aplikasi yang lain. Okay, contoh macam ni, korang kena main game tau. Korang kena download aplikasi yang diorang sediakan dekat bahagian Playtime Game ni, dekat bahagian sini. So yang ini contoh aplikasi yang korang boleh download untuk dapatkan coin. Tapi setiap aplikasi yang korang download tu, korang kena buat task. Ada game yang korang kena main. Kalau nak tengok task apa yang korang kena buat, korang klik dekat bahagian more. Contoh macam aplikasi ni, kalau saya download, saya kena main completekan level 10, level pula dah. Saya kena completekan 10 game, lepas tu kena complete 25 game, 50 game. Setiap level ni saya boleh dapatkan coin. Tengoklah dekat bahagian more ni kalau nak tengok task apa yang korang kena buat. Setiap aplikasi yang korang download, dia punya task yang korang kena buat tu berbeza-beza guys. Ada yang kena main game, ada yang kena main ikut masa, ada yang kena naikkan level. Contoh kalau aplikasi ni saya download, saya kena naikkan level. Naik level 3, level 11, level 30, saya boleh dapatkan coin. Dan aplikasi yang korang download ni, korang boleh delete balik. Tapi korang kena withdraw duit korang dulu. Kalau nak delete aplikasi yang korang install ni, korang kena withdraw duit dulu. Lepas tu kalau nak tambahkan lagi coin, korang boleh buat dia punya task dekat bahagian bawah ni. So task dekat bahagian bawah ni ada survey offer, ada app task dengan tengok video iklan. So guys, kalau korang nak try jawab survey pula, korang kena pilih survey jenis CPX. Yang ini banyak kali dah saya bagi tahu dekat video-video sebelum ni. Kalau korang nak try belajar jawab survey, korang kena pilih survey jenis CPX. Tapi sebelum nak jawab survey ni, kena dapatkan tip dekat saya. Kenapa saya suruh korang belajar jawab survey? Sebab survey ni dia punya point tu banyak kalau korang berjaya jawab. Satu soalan kalau korang dapat 6,000 point, korang dah boleh claim RM2. Kalau 2 kali soalan korang jawab, korang dah boleh claim RM10. So nak belajar jawab survey, kena dapatkan dulu tip dekat saya. Yang ini contoh feedback yang saya
saya dapat dari orang yang dah berjaya buat survey guna saya punya tips. So kalau korang nak dapatkan tips ni, boleh klik link WhatsApp saya dekat bawah video ni. Cek je saya dekat WhatsApp, bagi tahu yang korang nak tips. Nanti saya bagi korang tips tu, korang try follow. Kalau berhasil, kalau menjadi korang guna tips yang saya bagi dekat korang, korang boleh hantar feedback macam ni dekat saya. Dan tips tu korang boleh pakai dekat semua jenis aplikasi ataupun website yang ada survey. Tapi kalau boleh, korang pilih survey jenis CPX. Sebab kebanyakan yang saya dapat feedback, orang berjaya jawab survey semuanya yang jenis CPX. Dalam 3 aplikasi ni, kalau korang nak withdraw korang punya duit, korang tak perlu invite orang. Sebab dia tak ada syarat untuk kita withdraw. Maksudnya kalau korang nak main tanpa invite orang boleh, korang nak main invite orang pun boleh, tak ada masalah. Korang yang rajin cari referral, korang boleh klik dekat bahagian invite kalau nak invite orang lain. Dekat bahagian invite, lepas tu copy korang punya link referral. Tapi dekat dalam aplikasi M-Paisa, kalau kita invite orang, kita dapat 1200 coin. Kalau M-Reward dengan RP Reward, satu orang yang kita invite, kita boleh dapat 2000 coin. Dia ada beza sikit. Benda tu je lah sikit dia punya beza. So bila korang punya coin dah cukup, korang klik dekat bahagian redeem. Lepas tu korang pilih Touch and Go. Korang try dulu claim yang 50%. Masukkan nombor telefon Touch and Go korang, tunggu dalam tempoh 24 jam. Kalau berjaya masuk, korang bagi tahu saya, hantar feedback dekat saya. Kalau RP Reward korang nak claim RM25, korang kena ada RM45,000. Kalau M-Paisa korang kena ada sama juga saya rasa. Okey, dekat dalam aplikasi M-Reward ni dia ada berbeza sedikit point kalau korang nak claim. Contoh kalau M-Paisa dengan RP Reward ni, korang nak claim RM2, korang kena ada RM3,900. Kalau M-Reward korang kena ada RM4,000 coin. Kalau RM10 korang kena kumpul RM18,500. Kalau M-Paisa dengan RP Reward korang kena ada RM18,000. Cuma M-Reward ni dia punya point tu lebih sikit, RM500. Kalau nak claim RM25 dekat dalam aplikasi M-Reward, korang kena ada RM40,000 coin. Kalau M-Paisa dengan RP Reward korang kena ada RM45,000 coin. Itu je dia punya beza. So untuk redeem ni bukanlah Touch and Go saja yang korang boleh claim. Dia ada juga untuk top up telefon, ada Google gift card ada, Unipin ada, Shopee gift card ada, Lazada gift card ada, lepas tu PayPal pun ada, Grab ada, macam-macam lah korang boleh tengok nanti guys. Ok, saya rasa itu je lah untuk video kita kali ni. Kalau nak tanya apa-apa soalan, korang boleh chat saya dekat WhatsApp. Kalau korang nak try 3 aplikasi ni, korang boleh tengok link dekat description video. Nanti saya letak link apps dia untuk korang download. Kalau tak faham, cek je saya dekat WhatsApp. Ataupun kalau korang nak try aplikasi yang lain, korang boleh buka dekat YouTube saya, type je Buat Duit Tanpa Modal Channel. Boleh tengok semua video-video dekat YouTube saya. Jangan lupa untuk join dekat dalam grup WhatsApp dan tekan button like, share dan juga subscribe. Ok, bye-bye. Assalamualaikum.